Kau tak perlu kasut mahal untuk menang maraton. Pada tahun 1983, seorang penternak kambing dari Australia berumur 61 tahun bernama Cliff Young join Ultra Marathon 875 km. Jarak dia lebih kurang dari Perlis ke Johor Bahru. Maraton ni akan berlangsung selama 7 hari. Pakcik nampak iklan ni, so dia pun join lah for fun. Pada hari itu, orang lain datang pakai seluar pendek, kasut mahal macam atlet kebangsaan. Pakcik steady, seluar panjang, kasut rombengan, bau kandang pun belum hilang. Hari pertama tu semua pelari dah pecut ke depan. Pakcik dah ketinggalan dekat belakang. Tak ada hujan, tak ada ribut. Pakcik tersalah lorong. Dia tersesat 1 kilometer sebelum security jerit suruh dia patah balik. Sebab ultra marathon ni panjang, semua atlet akan lari ikut rutin. Kebanyakannya akan lari selama 18 jam, lepas tu tidur 6 jam. Tapi pakcik tak tahu yang kau boleh tidur masa maraton. Pakcik tak baca instruction. Pakcik main bedal je. Pakcik terus berlari tanpa tidur. Keesokan paginya bila semua orang bangun, pakcik dah potong semua. Dia dah ke depan 30 km. Rupa-rupanya pakcik ni tak kosong. Dia dah biasa jaga kambing, jaga lembu berhari-hari tanpa tidur kat kandang dia. Dan setiap hari dia lari pakai kasut getah dia. So setakat lari atas jalan dengan kasut sukan, pakcik tak heran. Pakcik punya tak heran tu, dia lari straight 26 jam tanpa henti. Dan masa dia rehat, dia cuma tidur 2 jam je. Lepas tu sambung lari. Tiba-tiba pakcik dah viral satu Australia. Semua orang mula bersorak untuk pakcik ni. Orang berita pun sibuk nak interview dia semasa lari. Bro, bagilah pakcik tu lari. Lu dah menang, nantilah kau interview. Pakar-pakar sukan mula analisis cara pakcik ni lari. Sampai teknik larian pakcik ni diberi nama The Cliff Young Shuffle. Orang lain lari, yang penting ada gaya. Pakcik lari macam kejar kambing balik kandang sebelum gelap gelita. 5 hari kemudian, bila dia sampai ke garisan penamat, pakcik menang dengan beza 10 jam dari tempat kedua. Upacara bagi hadiah dia mengalahkan upacara JDT angkat piala. Bila nombor 2 sampai, pakcik dah balik dah. Tukang sorak pun dah tak ada dah. Upacara semua dah habis dah. Lepas tu dia jadi terkenal. Dia jatuh cinta dengan seorang wanita muda bernama Mary. Berumur 22 tahun. Tapi perkahwinan dia kekal 5 tahun saja. So,